Siapakah lebih bijak dalam isu ini dan terkena sehingga masuk penjara setakat ni Najib terperangkap? Bagaimana Mahathir kita saksikan nanti. PMH juga terima nasib sama oleh kepintaran Mahathir. Di usianya yang kini tua, Mahathir beliau masih berupaya menangkis tumahan-tumahan pihak lawannya. Khasnya PMH mungkin lebih licin memerangkap belut licin dan power ini. Kita dengarkan bagaimana PMH mematikan hujah-hujah Mahathir dengan caranya tersendiri menguasai padang licin lica ini. Apa pendapat anda? Komen, like, share, subscribe. Kita ikuti ucapan PMH di ujung video ini. Jangan ke mana-mana. Tapi Najib kata kononnya anak saya buat bilion-bilion ringgit. Bila Faizal tengok. Saya kononnya kaya. Kaya tengok apa? Bila tengok apa duit saya tu di mana saya simpan. Ada duit tak boleh belanja, buat apa? Okey, kedua-duanya anak Tun Dr. Mahathir telah pun mengisyahkan data kepada saya personally, kerana saya yang mengeluarkan notis ataupun dipanggil warrant to compel the person to declare their assets under section 36(1) of MACC Act 2009. Mereka telah pun comply dengan permintaan saya dan juga pegawai penyiasat untuk mengisyahkan harta-harta yang mereka miliki, termasuk juga pegangan aset, saham dan sebagainya. Jadi saya berpuas hati dengan pengisytiharan harta berkenaan oleh kedua-duanya. Hubung dengan Tan Sri Mozani, jumlah aset keseluruhannya lebih kurang 1 bilion plus ya, yang diisytiharkan, yang mana dia di sini kita kena bagi dua. Satu, personal value dia. Personal value-nya adalah 360 juta lebih kurang, dan lain pada itu tuan-tuan tolak lah, ada berbentuk aset, ada juga berbentuk pegangan saham dan sebagainya yang telah kita ambil kira menolak juga liability yang mereka tanggung. Begitu juga dengan Datuk Mirzan, yang mana in total jumlah asetnya adalah 246.2 juta dan personal value-nya lebih kurang 120 juta ringgit. Yang ini tak kena tak mana? Dendam di mana? Ini sekarang ni orang yang berjuang bercakap Islam, tegakkan Islam, tapi bela orang yang korup. Kalau orang simpan anak bantal Perdana Menteri ada 1 bilion, jadi kita bukan 1 bilion, tak sampai pun setengah bilion saja. Ini bukan kita tuduh, dia mengaku. Ya, kalau setengah bilion tu mana sumber duit? Ya. Jadi kita tak mahu kita. Nah, hidup Melayu, bersatu Melayu, hidup Islam. Tapi bila ada jawatan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri kerja sakau, harta di mana tempat. Kalau ini tak dihentikan, orang tak yakin. Kita nak betulkan pegawai immigration, pegawai daerah, pejabat tanah. Bagaimana dia kata di atas macam itu? Sebab itu saya kata nak bawa reform, nak bawa islah mastata'at. Perubahan mesti dari pimpinan dulu. Pimpinan tidak boleh guna kuasa untuk curi duit rakyat. Selesai dengan MADA untuk menyampaikan peruntukan 1 bilion ringgit bagi memperbaiki pertamanya empangan Pedu yang sudah lama, saya ingat tahun 1961 tu siap dengan kepakaran daripada Netherlands, dan kemudian sistem perairan baru di kawasan MADA dengan dana sebanyak 1 bilion ringgit ya, untuk Kedah dan Perlis. Itu kadang-kadang mual kita dengar. Tak bagi bantuan, tak bagi peruntukan kerajaan, tak betul. Kita tak bagi kepada kerajaan negeri, tapi kita bagi kepada rakyat. Ya. Juga ditanya, minggu lalu Menteri Besar Kelantan datang ke pejabat. Dan kita tambah projek-projek patan banjir yang dulu kalau ikut mula 2025, projek fasa kedua 2027, saya tak, kita gabung di Rantau Panjang Sungai Golok, ketiga-tiga projek kita sekali, tambah 1,5 bilion lagi tambah, kita jalankan. Tapi projek-projek kerajaan persekutuan untuk membela nasib rakyat Kelantan yang menghadapi banjir, bukan semestinya kepada kerajaan negeri. Yang itu kalau faham, selamat. Yang penting bagi rakyat apa dia? Ini masalah kemudahan dia, masalah makan minum dia, masalah sekolah anak-anak dia, hospital, ibu bapa dia dan anak-anak dia. Itu masalah rakyat. Ya. Bukan sedangkan mesti salurannya kepada siapa. Mereka bangkit umpamanya tidak ada peruntukan bagi ahli parlimen.
nak bagi peruntukan kepada kawasan. Tak betul. Peruntukan diluluskan. Cuma kita nak pastikan saluran sampai kepada akar umbi. Ini tugas ICU. Ketua Pegah dia ada. Jadi janganlah kata tidak ada. Kalau kata tak bagi kepada kami, tak apalah, saya betul lah tu. Tak bagi kepada dia. Tapi saya nak tanya, bagi tak kepada rakyat? Bagi. Umpamanya jumlah miskin tegak, kita terus kepada yang miskin tegak. Itu pendekatan kita, saya rasa jelas. Ada beberapa masalah yang melibatkan beberapa kementerian, itu kan saya akan tangani. Besok mungkin dalam surat Jemaah Menteri saya bangkitkan supaya penyaluran itu dipastikan sampai kepada akar umbi. Baik. Selesai masalah tu, tuan nak dengar apa? Baik. Kita sekarang umpamanya syukur Alhamdulillah. Ada orang kata saya jalan keluar. Jalan keluar itu untuk rakyat. Kalau tidak pelaburan tak setinggi ini, kita kena yakinkan orang, kerajaannya, pengusahanya, ya, untuk meyakini mereka bahawa Malaysia ini destinasi pelaburan yang baik. Sebab tu orang tanya, kita nak politik kita stabil. Kerjasama sekarang Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, GPS, JRS umpamanya. Untuk apa? Kita nak pastikan kekuatan ini nak robah corak politik negara kita. Apa yang pertama kena robah? Nak robah orang ramai, robah atas dulu. Itu yang sebab saya ambil tindakan. Saya tak peduli siapa. Bukan saya yang suruh, bukan saya yang tentukan siapa yang patut disiasat. Itu kerja Lembaga Hasil Dalam Negeri, Polisi Diraja Malaysia, SPRM. Itu kerja mereka. Sebab itu kita nak bagi mesej. Sudah kita dah ada 2 tahun, dia boleh bangkit cita-cita lama. Tapi saya nak bagi tahu 2 tahun ini, ada tak PM ke, menteri ke bersama kita yang terlibat? Kalau terlibat, kita ambil tindakan. Oh, tapi sekarang nampak tak ambil tindakan. Tapi tindakan macam mana? Kalau tak ada bukti, tidak ada. Itu sebab apa? Sebab semua tender proses dia tak ada macam dulu boleh pakai gunting-gunting. Panggil syarikat gunting, letak harga. Kelantan, bila kita buat pendekatan baru ini, berapa kita jimat? 1.7 bilion ringgit. Yang ini tak kena tak mana, dendam di mana. Ini sekarang ni orang yang berjuang bercakap Islam, tegakkan Islam, tapi bela orang yang korup. Kalau orang simpan anak bantai Perdana Menteri ada 1 bilion, jadi kita bukan 1 bilion, tak sampai apa, setengah bilion saja. Ini bukan kita tuduh, dia mengaku. Ya, kalau setengah bilion pun mana sumber duit? Ya. Jadi kita tak mahu kita. Nah, hidup Melayu, bersatu Melayu, hidup Islam. Tapi bila ada jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri kerja sakau, harta di mana tempat. Kalau ini tak dihentikan, orang tak yakin. Kita nak betulkan pegawai immigration, pegawai daerah, pejabat tanah. Bagaimana dia kata di atas macam itu? Sebab itu saya kata nak bawa reform, nak bawa islah mastatat. Perubahan mesti dari pimpinan dulu. Pimpinan tidak boleh guna kuasa untuk curi duit rakyat. Ingat semangat perjuangan kita dulu. Jangan jadi parti-parti ini jerit Melayu Islam, tapi bila bercakap pertahankan maha kaya dan tokoh-tokoh. Walaupun nyata mengaku ada 1 bilion, ditangkap ada ratus juta ringgit, tapi bila berucap atas nama parti Islam, bela orang-orang ini. Apa? Saya tak faham. Tak ada parti perjuangan begitu. Tidak ada parti yang memperjuangkan rakyat begitu. Kalau bicara dulu, kita berjuang untuk mustafafin, melawan mustakbirin. Sekarang kamu pertahankan mustakbirin dan perasuh-perasuh besar. Tanggungjawab kita
akar umbi. Mai Kedah ni semangat lah siapa. Nah, saya nak tekan ini pasal orang remehkan. Saudara, saya nak bagi tahu. Senangkah lawan tokoh-tokoh besar? Senangkah nak minta penguatkuasaan? Terus kerja dia. Tak mudah kalau dia tak yakin. Lagipun orang ini kayanya bilion-bilion. Dia ada kekayaan berbilion ringgit. Dia boleh pengaruh orang, dia boleh beli orang, dia boleh pergi pegawai, dia boleh pengaruhi penguasa. Dia boleh jaga media sosial, dia boleh sokong parti-parti lawan. Sebab wangnya banyak. Tapi keputusan kita bagaimana? Kita mau tegakkan prinsip kita atau tidak? Tentunya pilihan kita bukan ada pilihan. Macam pilihan kita kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Itu ada pilihan sebenarnya. Nak jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian atau merendahkan martabatnya sebagai makhluk yang sehina-hina. Itu seolah-olah pilihan. Tapi orang yang akal waras tahu itu bukan pilihan. Kita bukan pilih untuk jadi durjana. Sebab itu saudara, kita tegas. Bayangkan, dalam beberapa tahun ni kalau kita dah mandat terus, insya-Allah sudah percaya. Dengan rakan-rakan saya tidak akan terlangsung. Bagi mesej yang jelas, rebutlah jawatan, rebutlah kedudukan. Tapi itu bukan sijil untuk memperkayakan diri kamu, tetapi kesempatan untuk membela nasib rakyat. Ini dasar kita, dan bagilah sokongan kerajaan yang membawa mesej ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya ramai yang tak sedar 9/10 orang dewasa tak pandai mengaji. Ini fakta yang ramai